Okay, so cerita dia malam tu ada sleep call. Konon. Lepas tu kan, dia cerita pasal ni lah kehidupan, pasal akhirat. Betul lah, kita tak tipu tau. Kita orang punya sleep call memang lain. Kita orang cerita pasal hadis, apa benda semua, apa benda yang berlaku dalam kehidupan, perancangan macam mana, macam ni. Pasal akak Jerung pun ada, pasal akak ni. Lepas tu pasal kenapa Jerung ni baik sangat, kenapa Jerung ni support sangat. Lepas tu macam apa-apa kita ceritalah macam-macam lah. Lepas tu kan sampai kita pun macam berfikir, Ikmal dah fikir benda ni lama dah. Ikmal cakap, macam mana akak Jerung ni macam kat mana-mana ada. Lepas tu kita macam wondering tau. Lepas tu tanya. Lepas tu Mem cakap, dia orang memang support kan. Lepas tu Ikmal cakap, dia orang memang support, memang sangat-sangat support. Lepas tu masuk hadis pula. Orang-orang munafik, ciri-ciri orang munafik ada tiga tu Harzan. Tak ada lah, tiga tu. Kita menggurau lah macam tu. Tapi betul lah, dalam satu hadis tu ciri-ciri orang munafik ada tiga. Kita belajar pasal hadis qudsi, hadis da'if, hadis sahih, macam tu. Ikmal ajar lah dia. Ikmal, apa beza malah hadis ni. Ikmal ajar lah. Apa beza hantu ni dengan hantu pun masuk juga. Sampai Ikmal pergi kencing pun kena bawa. Sampailah ke katil bercerita pasal hantu. Ceritalah pasal yang Ikmal kan Ikmal ceritalah pasal benda-benda mistik. Sebab arwah tu Ikmal kan berubah orang kan. Okey, jadinya dah cerita Ikmal dah perasan dah, dia ni macam ngantuk ni. Perempuan ni dia macam ngantuk dia ni. Sebab dengar suara dia macam macam tu macam suara orang ngantuk tapi terpaksa kena layan. Faham tak? Lepas tu kan dia cerita sekali Ikmal ni dah bercerita. Akak bayangkan 10 minit saya call dengan si Harzan tu, 10 minit terakhir tu saya popek bercakap kan. Lepas tu tiba-tiba diam. Saya macam, dia tidur kak? Lepas tu tiba bunyi macam ni kak. Aku berderau kat tengah. Kak bayangkan waktu tu lepas sahur, aku berderau. Saya pula seorang kat rumah. Bunyi macam tu tau. Saya pandang kiri, saya pandang kanan. Saya tak pernah dengar dia berdengkur. Saya tak pernah tahu pun dia berdengkur. Lepas tu kan, last sekali tu kan, Azan, kau panggil dah, Azan. Diam. Dia diam. Lepas tu kan, lagi sekali kan, Habib T. Bunyi macam tu. Aku terkejut. Keluar daripada bilik tu sampai ke ruang tamu. Bunyi tak. Aku macam bunyi apa tu? Waktu tu mungkin macam tarik tau. Dia macam dia macam tu. Aku macam wow, it's amazing. It's amazing. Bapak kuat dia tarik dia. Dia memang tanpa segan silu dah dia tarik tu. Dia memang di alam bawah sedar dah tu. Wow. Dia keluar dah. Punya berderau. Akak bayangkan akak duduk rumah seorang-seorang. Akak cerita pasal hantu, cerita pasal benda mistik. Lepas tu akak dengar bunyi pelik-pelik. Lepas tu dah lah dekat rumah ni memang kadang-kadang bunyi orang tak kaki pukul 3, pukul 4 pagi. Lepas tu kan tiba-tiba pula bunyi tarikan sangka kali dia. Aku cakap ya Allah. Lepas tu bye. Dia tak layan dah. Dia sambung mendengkur. Aku cakap bye. Lepas tu kita tutup. Tak pernah kita orang call sampai dia tertidur. Faham tak? Maksudnya malam tu memang jadi sejarah yang sampai dia tertidur sampai dia berdengkur. Akulah super kelakar. Aiman pun macam tu kat tengah cerita-cerita tahu-tahu dengkur geram lah Dia letih sangat tu. Yelah, dia letih sangat tu. Ya, betul. Betul lah tu. Betul. Tak baik tau. Yelah. Saya dah tak nak ada cerita apa-apa. Dah lah. Saya